bila masa yang sesuai untuk buat balancing, alignment dan juga tire rotation. Ini satu tips untuk korang kalau korang nak jaga bunga tayar korang. Bila dah sampai 10,000 km untuk first service, waktu tu itu yang terbaik untuk kita buat tire rotation. Setiap 10,000 yang akan datang, korang rotate. So nanti dia punya bunga tu dia makan sama rata. Sebab apa? Macam kereta Pro 2 ni, ini Pro 2 Myvi, okay? Dia punya tayar yang berpusing ataupun yang bergerak adalah roda depan. Roda depan ni dia bersambung dengan enjin. So enjin tu dia bergerak, jadi dia punya friction tu akan lebih kepada tayar depan. Sebab itu kita kena rotate supaya dia punya tayar, bunga tayar tu evenly use lah. So tak adalah korang kena ganti tayar tu dalam tempoh yang terlalu singkat.